Hai adik-adik, kembali lagi dalam episod Best ni nak lukis apa hari ni? Okay, hari ni Ain nak tunjuk cara nak lukis alien. Tak tahu kawan ada tu, tapi dia bukan ada tu. Kita akan lukis alien versi ni. Okay, apa yang adik-adik perlukan sekarang adalah pensel, pemadam dan juga kertas. Kalau dah ada semua tu, jom kita start. Lukis bentuk bujur. Bujur ni untuk kepala dia kan. Bujur dia jadi bawah yang besar sikit kan. Bujur yang melintang. Bujur yang melintang. Kita dah dapat lukis kepala dia. Kita tak nak lukis baby ya. Kita nak lukis alien Amerika punya alien, bukan Malaysia punya alien. Kita lukis bentuk bujur lagi. Bujur satu ni untuk badan dia. Itulah dia kita dia nampak dia tu gemuk ke terus tu badan dia. Mulut dia ni dia tambah sikit mungkin sikit kita tambah tangan dia. Tak ada bentuk dia sambung je dia. Tangan dia ni dah ada 7 jari je. 1, 2, 3. Macam tangan ayam. Sama juga kat sini. Tangan dia dah siap. Sekarang kita boleh mata juga. Tak nampak besar mata dia. Kita buat antena dia. Sekarang kita nak mata kita nak alam tu. Jadi nampaklah sekarang nampak tak bentuk alien dia. Jadi lepas kita tahu dia nampak lagi bentuk dia. Senang tak nak lukis alien? Senang je kan? Okay. Kalau senang dan kalau ada minat juga nak lukis macam mana cara-cara nak lukis alien ni, ada boleh dapat buku lukis angkasa dekat www.bestni.com.my. Kalau ada adik suka video macam ni, nak lagi, boleh terus tekan subscribe, like dan juga share video ni serta orang. So, Akak Ain akan teruskan episod seterusnya.